Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan tunjukkan dalam banyak-banyak button ni, saya tunjuk salah satu button untuk kita connect. Button-button lain pun samalah. Okey, macam mana kita nak connect? Contohnya one page report. Okey, di dalam ni kita ada one page report. Kita pergi bahagian data sebelah kiri dalam app kita. Type sini OPR. Okay, kita akan jumpa one page report. Klik dan kita view source. Macam mana kita nak connect? Kita pergi bahagian file ke atas sebelah kiri. File. Kita buat share dan publish to web. Klik publish to web. Ya, yang ni kita carilah OPR. Klik OPR dan yang ni kita kena cari comma separate value. Klik dan barulah kita publish. Klik publish. Klik OK. OK, copy dia punya URL. Copy. Kita masuk dalam kita punya laman SK Quarter. Klik pada log masuk admin. Ini adalah admin dan password yang kita tukar tadi 1 2 3 dan kita log masuk. Oh, salah 4. Log masuk. OK. Sekarang ni kita nak masukkan menu. Kita cari tambah menu. Contohnya menu yang kita nak tambah ni adalah yang ke berapa? Ni yang default. 1 2 3 4. Contohnya one page report adalah menu yang keempat. Jadi kat sini bilangan turutan kita buat 4. Nama menu ni one page report lah. OPR ataupun one page report. Okey. Yang ni kita nak paste. Yang ni yang kita paste ni. Kita dah share. Kita ambil dalam bentuk CSV delimited. Okey, boleh close. Kita dah save. Sekarang ni kita nak apa yang ada dalam paparan. Contohnya dalam one page report ni, apa yang ada dalam paparan. Nanti bila kita klik pautan, barulah dia buka one page report. Jadi kita boleh pilih. Tak semua kita nak ambil. Contohnya kita ambil dulu semua. Ya, copy dulu. Ambil yang tarikh. Kita paste kat sini. Nak ambil semua boleh lah. Ambil semua pun boleh. Nanti kita pilih-pilih. Okay, sekarang ni daripada depan. ID kita tak nak. Kita delete. Kita nak ada tarikh. Koma. Hari kalau tak nak, buang je. Salah. Tak. Ni sini OPR. Ni. Silap tadi. Ambil semua. Okay. Buang dulu yang ada ni. Kita paste. Okey, kita tak nak apa semua sebenarnya. Bilangan hari tamat kita nak terus. Okay, dia kena ada koma. Antara label 1 dengan label 2 kena ada koma. Yang lain kita tak nak. Koma. Contohnya yang kena ada tajuk program sektor. Okey. Yang ni tarikh, tajuk, tarikh program sektor. Kalau tak nak tarikh pun tak apa. Okey, yang ni kita kena tukar. Tarikh program dengan sektor ni kita kena tukar. Ini contohnya sektor sama dengan kategori. Nak buat kita nak buat drop down lah. Okey, sektor adalah kategori, tarikh program. Inilah. Paste tarikh program sama dengan tarikh. Tu je. Yang ni untuk kita nak buat filter nanti. Contohnya kat sini ada bulan, ada tarikh dan kategori. Jadi kita nak tarikh dah ada, tajuk dia tajuk program. Kat sini ada tajuk je.
Tajuk. Sini tajuk je. Kita nak tajuk program. Kita nak tukar. Jadi kat sini kita tambah. Tajuk sama dengan. Ya. Tajuk sama dengan tajuk program. Kita rename semula. Tarikh program sama dengan tarikh. Sektor sama dengan kategori. Itu adalah coding dia. Dua ni coding untuk depan ni. 1, 2, 3. Kita siap. Klik tambah menu. Dan kita keluar untuk lihat. One page report. Dah ada lah. Kita bulan, tahun dan kategori. Dan bila kita klik, pautan tak ada. Tak ada pautan. Kita nak ada pautan. Masuk semula. Masuk. Silap. Okay. Edit semula. Di bahagian ni, untuk one page report ni kita edit. Kita nak ada satu lagi kat sini, iaitu dah tertinggal tadi. Dalam OPR ni sepatutnya nak klik koma pautan. Kita kemas kini. Biasanya bila kita kemas kini, bila kita keluar dia jadi 2. Macam mana kita nak delete? Jadi kita masuk semula. Kena delete lah salah satu. Ni bila kita kemas kini akan jadi 2. Kita delete salah satu. Padam. Dan kita boleh lock keluar. Jadi tinggal satu je lah. Kalau kita lihat sini dah ada pautan. Tadi kita tak ambil. Kalau kita lihat PDF, hanya ada beberapa sahaja. Klik pautan. Ini adalah yang dijana. Jadi kita boleh buat contohnya kita nak edit. Edit contoh gambar. Saya nak tukar gambar. Satu lagi. Jadi bila kita save, kita kena jana semula. Dapatkan URL. Dia akan hantar dalam one page report ni. Bila kita refresh, kita akan dapat pautan yang baru. Lagi ni sebab ni sedang dijana. Kita tak deploy lagi. Ajukan dia. Dah siap. Kita refresh. Untuk one page report kita ada halaman utama ni. Ni simple je. One page report ni. Macam mana kita nak connect data-data ataupun menu-menu yang tak ada, nak adakan dalam laman kita. Klik pautan. Jadi dia akan buka tadi gambar yang kita letak lah. Silap. Dulu. Kalau dia tak berubah, contohnya dia gunakan gambar yang lama, ni gambar yang baru. Kita refresh lah kat sini. Data. Jadi kita akan dapat lah gambar-gambar yang baru kita kemas kini. Ataupun kita boleh buat one page yang baru. Masukkan data-data. Itu untuk kita nak connect antara menu-menu yang ada ni, datanya connect dengan aplikasi kita. Okey, kita jumpa dalam bengkel hari Sabtu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.